tapi Masya Allah. Rahim. Assalamualaikum sister. Alhamdulillah hari ini saya dengan kawan saya kita nak pergi buat umrah. Tapi kita pergi awal pagi. Kita punya slot pukul 8 sampai pukul 10 pagi, InsyaAllah. Okey, kawan dah sampai. Kita dah sampai. Hai kawan-kawan. Assalamualaikum. Bye, Han tunggu ya. Nanti Han masuk tau. Itu ujung. Tiga dulu je ya. Sikit balik kot sekali. Empat tahun ni. Suara bergegar satu dunia. Dengar. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan Sekarang dah naik ya, 18 riyal 40 halala. Itu kat mana? 10 kalau pas 10. Naik 8 ni ya. Dia dua kali turun, dua kali naik bas. Dia turun dekat Azizia. Yang ni dia sekali naik bas. Oh, dia sekali naik balik. Balik nanti baru Dua kali. Alhamdulillah kita dah sampai tempat parking. Sebabkan kita buat umrah, so kita tak boleh parking dekat kedai. Kita kena parking dekat Shumasi. Dan kita naik bas. Bas di hujung sana. Jauh juga sikit, nak menapak sikit lah. Two way 18 riyal. 18 riyal 40 halala macam tu. So memang penuh. Ni sebelah sini dah penuh, tapi parking ni luas ya. Memang luas. Sana di hujung sana kita nak pergi. Lepas kaid ni. Depan sekali. Kita pergi depan sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kita kat dalam bas dah. So sekejap lagi bas penuh. Tapi ni tak penuh kot. Sebab bas dia, ya Allah, memang penuh. Penuh banyak bas lah. So jangan lupa kalau datang kena pakai spek. Dia ada spek besar mana, janji ada spek. Alhamdulillah kita dah sampai Mekah lah, dah sampai kat Masjidil Haram. So kita naik bas tadi, dia berhenti dekat Makarim Hajiat. So kita nak pergi toilet dulu sekejap. Tadi dalam bas tadi saya tempat tidur. Bas ni lebih kurang dalam 40 minit juga kot rasanya. Angin bawa dia kuat Sejuk. Alhamdulillah kita dah sampai. Kawan kita, hai kawan kita. Ni kawan kita seorang lagi. Hai kawan-kawan. Kawan kita seorang lagi memang tak boleh ikut sebab dia anak dia sekolah. Anak kita pun sekolah juga, anak dia sebab dia kecil lagi. Okay, jom kita pergi toilet dulu. Alhamdulillah kita dah nak masuk masjid ya. Masuk masjid hari ni 11 Ramadan 1446 Hijrah. Kita masuk ikut pintu King Abdul Aziz. Tapi sekarang ni kami tadi daripada Jeddah tadi dia tak check lah, nusuk tapi apply lah ya permit.
Sebab anytime dia boleh minta aja. So, mari mutawif kita. Ada 2 orang di depan situ. Macam ramai ya. Bismillah, takkan Allah. Mudah-mudahan urusan umrah ni hari ini. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab orang dah balik kan? Orang balik. Orang tidur. Tapi insyaAllah lah. Jom kita masuk masjid dulu. Orang macam biasa ya. Walaupun bulan puasa atau bulan tak puasa pun masih ramai. Masya-Allah. Tidaklah kata harap-harap dia bergerak lah ya. InsyaAllah. Walaupun baru pukul 8:30. Lambat lagi nak zuhur. Ayaklar, lagi içmediler, hoş taraflar. Masya Allah, ya Allah, dan ramai ya manusia ya. Macam Kita sekat kat sini sebab menunggu kat depan ni. Mari kita pergi. Kita belum mula lagi. Şiş tukarttı kalmış, şiş. Tengok ya. Maknanya kita kena ke sini dah. Dah kena ni dah ni. Dah kena ni dah. Kena start daripada sini dah ni. Tak boleh. Ya Allah, thank you. Ni dah pusingan terakhir baru saya buat video. InsyaAllah semoga tawaf saya diterima Allah. Dan siapa-siapa juga yang ada dekat sini pun, InsyaAllah. Saya dengan kawan saya seorang je, lagi berdua tu tak tahu ke mana dah. Mungkin dah ke depan ataupun mungkin dah siap. Dah mutawih kami pun tak tahu ke mana dah perginya. Nanti kita akan call lah untuk berjumpa dekat mana-mana, InsyaAllah. Tapi nak cakap lah, puasa tak puasa tapi tetap sama ya. Walaupun hari ni weekdays, sepatutnya kan hari biasa memang tak ramai. Tapi Masya Allah. رحيم غفور تعفو عنا يا غفار الذنوب اغفر ذنبي قابلا. Kita dah siap tawaf ya. Alhamdulillah tadi memang terpisah dengan akan lagi 2 orang dengan yang Itu. yang itu mana tadi? Di sana ke depan sana. Tapi jumpa juga akhirnya. Tadi pun ada yang pensan tadi tahu. Ada Pak Arab tu, dia pengsan. Tapi syukur okey lah. Sebab tak ada nampak muka dia pucat, cuma muka dia kurang gula rasanya. So kita nak pergi menuju ke Sa'i. Menuju ke Sa'i. Tapi Alhamdulillah waktu tawaf tadi ada angin sejuk. Tapi ada juga tiba time dia rasa macam musim panas juga. InsyaAllah. So kita nak menuju ke Sa'i. Kita tak tahu lagi kita decide sama ada nak jalan kaki ataupun naik bagi sebab takut ada yang tak larat. Dan saya insyaAllah larat jalan kaki. Tapi sebanyaknya dia semua nak naik bagi, so kita naik bagilah. Kita nak terpisah. Ya, suasana hari ini Masya Allah, ya Allah, tengku dahsyat je. Walaupun sebenarnya hari ini adalah weekdays, macam saya cakap, anak-anak bersekolah. Tapi ya Allah tengku, ini dah macam, saya rasa haji pun tak macam ni kot. Just follow me, Aziz. Tengok ya, insyaAllah. La haula wala quwwata illa billah. Allah tu kat sana. Oh, subhanallah. Ini yang dikatakan jalan satu tapak ya.
Kalau masa ni satu tapak tak tahu berapa kita dah sampai ya kalau macam ni. Kalau saya kalau tawaf tu boleh lagi. Allah. Ya Allah, tengoklah ya, hari ni 11 Ramadan. 11 Ramadan ya. Belum lagi masuk 10 malam terakhir. 10 malam terakhir tu di mana orang Saudi memang biasanya ambil cuti. Ya Allah. Dah jadi macam subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Macam haji pun ya ke? Tapi saya masa haji saya tak ada masa ni. La haula wala quwwata illa billah. Ni. Jom mana jom, jom. Kita ikut matawid kita dengan kakak kita. Tarik. Sikit ya. Syabab, lagi. Yalah, tarik. Sana. Depan sikit lagi kot. Depan sikit lagi. Kita tak boleh keluar. Depan. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Allah semuanya mencari redha Allah, mencari pahala haji dalam puasa. Sini ya. Sini ke atas tu. Betul lah sini, betul kita naik atas sana. Tu kita kena naik tu. So kita nak pergi ke bagi ya. Kita naik decide nak naik bagi. InsyaAllah macam ramai tapi sekejap je. InsyaAllah Kita boleh naik satu bagi. Ramai sangat muka pemerah. Panas tadi. Jom naik tadi. Kisahnya macam gini ya. Kisahnya kita nak naik bagi tapi sana tutup. Dan kisahnya kita pun tak tahu ke mana pergi sebenarnya. Dia tunjuk kat sini tapi tak tahu mana. Cuba kita tanya dulu ya. Ini bukan ini orang ni keluar. Asal dia bersana ni. Dia kena naik dekat rem sana rasanya. Bukan kat sini ni. Hari ni kami mencari bagi tapi tak jumpa lagi ya. InsyaAllah. Dia last time kita naik dekat lift sana tapi hari ni dia tutup pula. Biasalah ya bulan-bulan puasa ni dia. Nanti you all datang lagi tengok tak tahu ke mana pula. Kena naik. Tadi lift tu tutup dah naik sampai atas. Dia tutup pintu. So kena berpusing-pusing berputar-putar mencari di manakah jalan yang sebenarnya. Walaupun jalan dah benar tapi dia tutup ya. Kita kena naik dia. Dekat rem lama. Ni kita kena naik rem dia. Dia naik dekat tempat mana? Tempat yang bagi dulu tu. Kalau nak naik bagi, you all kena ni dulu ya. Tak tahu bayar macam mana. Semua. Tadi kan kita nak pergi naik bagi tapi waktu menunggu dia teramat lama ya. Dia bagi kita nombor 10. Rupanya dia punya rotation dia macam ni ya. Rotation dia akan panggil nombor 1 sampai 100. Lepas tu dia ulang balik. Mana tadi kita orang tadi dah menunggu dah 50 lebih. So ada lagi 60 lagi yang menunggu. Lebih kurang sejam lebih lagi dia cakap tadi. Sudahnya kita putuskan kita berjalan kaki sajalah untuk saat ini. InsyaAllah Allah mudahkan. Ini baru pusingan satu. InsyaAllah sekejap je. Dan dekat level 2 ni pun memang ramai juga orang nonton ni ya. La haula wala quwwata illa billah. Memang ramai. Cumanya sebab apa dia tak penat. Tak ada harga tak apa. Alhamdulillah. Cuma saya kaki tu je sebab kita tak pakai kasut kan.
naik wheelchair. Nak wheelchair 100 riyal. Nak bagi 50 riyal untuk saya. Apa menunggu ya. Penuh. InsyaAllah. Dah kalau lepas tu bila. Memang luar biasa ya. Walaupun hari biasa. Memang luar biasa. Dengan sedoli. Di sana Aswad, bini dia kat sini. Cik Ai dan kakak kita. Hai kakak. Kakak dah tak boleh nak ni dah ya. Kakak. Teruskan perjalanan kakak, jangan bimbang, insya-Allah. Alhamdulillah kita dah ke berapa Ju? Yang ketiga lah. Jangan kau. Yang ketiga ya. Kita baru ketiga. Mana kakak kita kat belakang sana, kakak kita ya. Ada seorang lagi. Ada seorang lagi kat belakang sana. Baru yang ketiga, insya-Allah. Alhamdulillah pusingan yang dah ke-6 ya. Pada Safa nak ke Marwah. Balik pada Abdullah Safa nak ke Marwah. Bukan daripada Marwah nak ke Safa. Salah ya Allah. Tengok. Saya ke-6 daripada Marwah nak ke Safa. InsyaAllah. Ini dia ya Allah. Tinggi betul ya. Tinggi betul. Mau 2.1, 2.2 tu. Alhamdulillah kita dah ke yang terakhir. Okey, tadi penat sikit lah. Biasalah kan puasa. Lepas tu sakit kaki sebab kita tak pakai kasut kan. Sakitlah kaki kita. Hai kakak kita. Mana kakak-kakak di belakang awak tu? Kakak-kakak di belakang. Alhamdulillah, sikit lagi ya. Tapi Masya Allah hari ni luar biasa ya. Lebih daripada haji lagi saya rasa. Mana yang nak naik wheelchair tadi pun penuh. Yang naik bagi pun penuh. Kena tunggu lebih kurang sejam lebih tadi kami tak jadi naik. Nak naik wheelchair pun menunggu juga lama. Just imagine lah betapa ramainya. Hari ni 11 Ramadan insya-Allah. So ni dah habis, kami pun tak ada apa-apa. Nak minum air, nak pergi desaji pun tak boleh. So kita terus balik lah insya-Allah. Alhamdulillah selesai umrah kami hari ini. Penuh dengan cabaran, rintangan dan dugaan ya. Setiap kali umrah, setiap kali itulah pengalaman yang berbeza. Tak akan sama. Mesti ada je apa cubaan. Cubaan dan rintangan. Cobaan. Tak nampak muka. Okey. Panas ya. Luar ni panas. Tapi tidaklah sepanas. Dah kapit dah. Tidaklah sepanas di musim panas. Masih boleh. Masih Alhamdulillah. Masih boleh lagi berjalan. Masih boleh kita senyum. Terawih tak cukup di dalam, di luar pun ada. InsyaAllah. Mana? Oh tu di sana. Ini mutawif kita hari ni ya. Mutawif dan pilot. Mutawif merangkap pilot. Gunakan rezeki yang halal dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita pergi ni dulu ya, ada saji. Minum air teh ais. InsyaAllah. Memang dahaga ya. Dahaga dan penat. Tak lapar tapi dahaga insyaAllah. Hari membakar rasa bas lebih lah. 9.40 tapi kita tak tunggulah solat Zuhur. Sebab anak-anak sekolah hari ni. InsyaAllah tabarakallah. Nah, kalau lah betul dah. So kita nak ke bas dah.
saja. Lepas tu kita kena naik bas lain pula. Alhamdulillah. Bismillah. Tak apa, sana sikit. Depan tu je. Kalau di sini aku nak ambil gambar. Tak apa. Dekat dia situ je. Nah, walau balik lah. Okay, apa perasaan? Ini yang tadi dari kaki dia berhenti sekejap, muka dah pucat semua dia dekat dia ya. Saya Alhamdulillah. Tak ada apa-apa, cuma saya cakap tadi sakit kaki je lah. Tak lapar tak apa, dahaga dengan sakit kaki tu je. Okay, kita dah naik bas. Bas ni akan berhenti dekat depan sana untuk naik bas satu lagi pergi ke parking. Bas yang pertama tadi, yang bas macam ni. Lepas tu kita pergi dekat bas sana pula. Bas tu lah yang akan bawa kita ke tempat parking kat Shumashi. So ceritanya kalau orang yang bawa kereta pakai ihram, dia kena parking dekat Shumashi. Kalau tak pakai ihram, dia boleh parking masuk sikit ke dalam Mekah, kat Uday ke mana ke, pulang. Satu dalam bas. Alhamdulillah, orang pun tak ramai, ada 2-3 orang je kat belakang. Biasa bila ada je jalan ya. Sebab dia nak rush dekat Shumashi. Inilah ya suasana dia. So Mekah dia sebalik sana. Di sebalik bukit tu. Tu terowong tu jalannya kaki depan sikit sampai dekat Makarim Hotel lah. Okay, sampai dekat Makarim Hotel terowong tu. Bukit Hajiat, InsyaAllah. So ada juga orang yang parking kat sini. Ni mungkin orang yang penduduk Mekah lah. Alhamdulillah. Tengok hari panas. Doakan saya, kawan-kawan saya dengan suami saya buat haji tahun ni. Tapi haji boleh minum air lah kan. Kalau panas juga boleh minum air. Ni panas tak boleh minum air Sabar ya. Tengok sebanyak-banyak bas ni semua ready dah untuk bulan puasa dan untuk haji. Sini dah ya, sepanjang-panjang ni. Syukuran Mamat. Allah Akbar. Sakit kaki. Sakit kaki ya kawan-kawan. Dah. Alhamdulillah kita dah sampai ke parking kereta. Wah, kita dapat 100 you all. Dapat 100. Okey, untung hari ni dapat pergi umrah dapat 100. Upah 100. Dah tadi kan kita nak naik bagi tak jadi. Itulah sebenarnya duit dia. Baiklah kita pulang. InsyaAllah. Inilah ya seluas-luas parking. Ini belum lagi, sikit lagi. Asar nanti akan dipenuhi dengan kereta-kereta. Dan hari Jumaat sudah tentunya parking sampai ujung sana. Begitulah kisah perjalanan umrah kami pada hari ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye sister.